Assalamualaikum, salam madani, salam PPD Gombak, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Okey, pada pagi ini kita akan berpodcast mengikut trend terkini lah. Okey, supaya audien kita mudah nak capai kepada kita. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita ada tetamu jemputan kita pada pagi ini, iaitu Cikgu Wan Khadijah binti Wan Muhammad daripada SMK Darul Ihsan. Ya, Cikgu, macam mana perjalanan pagi ni? Baik? Alhamdulillah lancar semuanya pagi ni. Okey, alhamdulillah. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita jemput Cikgu Wan Khadijah untuk perkenalkan dirilah terlebih dahulu. Baik, terima kasih Cikgu Masrina. Baik, saya Cikgu Wan Khadijah binti Wan Muhammad, bertugas di SMK Darul Ihsan. Alhamdulillah perkhidmatan saya sudah 22 tahun. Okey. Banyaklah pengalaman yang sudah ditimba. Okey, dan hari ini cikgu datang untuk berkongsi bersama-sama dengan murid-murid tentang kertas bahasa Melayu yang akan diduduki pada 25 hari bulan ini untuk ujian bertulis. Okey, Cikgu Wan, boleh kita mulakan dengan soalan tu? Okey. Tapi rasa macam tak manis pula kita tak perkenalkan diri kita ni. Betul. Kita moderator pada hari ini. Saya perkenalkan dululah. Jadi saya Cikgu Masrina binti Mat Mokhtar daripada SMK Taman Melawati. Okey, saya Puan Nurizan binti Muhyiddin LISG dari PPD Gombak SIC Plus Bahasa Melayu. Okey. Rasanya ni kali pertama kot kita bergabung kan? Kita berganding bertiga untuk memberi yang terbaik lah untuk anak-anak di daerah Gombak. Okey, Cikgu Wan, saya teruskan dengan soalan ya Cikgu Wan ya. Ni saya kumpul daripada murid-murid lah semua ya. Okey, Cikgu Wan, soalan saya yang pertama ya, terangkan ya sedikit bahasa Melayu ni ada berapa kertas ah? Baiklah, murid-murid pun dah tahu, calon SPM pun dah tahu sebenarnya kita bahasa Melayu wajib menduduki 4 kertas. Okey, yang mana anak-anak dah menduduki 1103 palang 3 iaitu ujian bertutur. Yang terdekat ialah ujian mendengar pada 20 hari bulan, dan seterusnya ujian bertulis pada 25 hari bulan. Okey. 4 kertas 1, 1103 palang 1, 1103 palang 2, 1103 palang 3, 1103 palang 4 mesti diduduki, wajib diduduki oleh calon untuk mendapatkan layak mendapat CJ SPM. Okey. Mereka pun dah tahu, okey, kalau satu kertas tidak hadir bermakna mereka akan dikira sebagai tidak hadir untuk kertas bahasa Melayu. Jadi secara tak langsung tak akan mendapat CJ lah. Walaupun satu kertas ya Cikgu Wan. Walaupun satu kertas, mereka tak akan dikira sebagai hadir untuk kertas bahasa Melayu. Okey. Jadi cikgu harap calon-calon SPM faham. Okey, yang mana kamu mesti menduduki 4 kertas untuk layak mendapat CJ untuk SPM. Okey. Jadi 4 kertas itulah. Okey. Cikgu Wan, saya harap semua murid jelas tentang penerangan kertas-kertas yang bakal diduduki kelak. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, boleh tak Cikgu Wan terangkan tentang kertas 1? Okey, kita mula dengan kertas 1 lah. Okey, seperti yang calon tahu. Okey. Kertas 1 2 jam. Okey, masa yang diperuntukkan untuk calon menjawab adalah selama 2 jam. Okey, yang mana kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Okey, bahagian A dan bahagian B ni, dua bahagian ini jumlah markahnya ialah 100, betul kan? Betul. Okey, baik. Kebiasaannya, okey, cikgu akan memberi nasihat kepada calon-calon supaya menjawab dahulu soalan bahagian B. Betul tak? Betul. Sebab bahagian B, kita kena jawab bahagian B kalau dulu? tak silap saya. Okey, bahagian B itu dia melibatkan 350 patah perkataan sehingga 500 patah perkataan. Betul ya? Okey. Okey, sebab tu kita memerlukan jumlah masa yang banyak untuk kita jawab soalan bahagian B. Dan markahnya juga lebih banyak, betul kan? Betul. Markahnya 70. lebih banyak daripada markah bahagian A. Jadi kita perlu menjawab bahagian B dahulu. Okey, lagipun
bahagian A ni calon sebenarnya sudah dibantu, okey, dibantu dengan bahan rangsangan yang diberi kepada calon. Jadi bagi cikgu, okey, calon tak memerlukan masa yang lama, okey, untuk menjawab bahagian A kerana mereka sudah dibantu dengan bahan rangsangan. Baik, pergi semula kepada bahagian A. Bahagian A ini sebenarnya melibatkan soalan berfokus ataupun soalan tidak berfokus. Okey. Kalau soalan berfokus, di bahagian arahan soalan sudah ditulis apakah fokus soalan yang calon kena jawab. Contohnya seperti faktor-faktor. Ya, okey, dia dah nyatakan. Okey. Faktor, kebaikan, langkah kan. Okey. Jadi calon dah dapat apa yang dia nak sampaikan dalam karangan tersebut. Tetapi calon kena ingat, kalau soalan itu berfokus, okey, isi karangan tidak diberi dalam bahan. Okay, maksudnya calon-calon kena fikirkan sendiri. Apa yang ada dalam bahan? Rangsangan sahaja. Okey. Jadi isinya calon kena fikirkan sendiri. Okey, berbeza dengan karangan yang tidak berfokus. Okey, fokus ni tidak dinyatakan. Okey, tetapi isinya ada diberi dalam bahan. Okey. Calon juga diingatkan, okey, supaya menggunakan semua bahan yang ada dalam bahan rangsangan itu dalam karangan calon. Bagaimana kalau calon tu nak tambah isi sendiri? Okey, sebenarnya isi yang diberikan sudah mencukupi untuk kita capai maksimum 200 patah perkataan. Betul? Betul. Calon boleh tambah kalau calon rasa huraiannya belum sampai 200 patah perkataan. Tapi setakat ini yang cikgu tengok anak murid cikgu buat 200 patah perkataan dengan isi yang diberi, dihuraikan dengan baik, dengan teknik karangan yang betul, sudah mencukupi. Okey, calon tak perlu menambah apa-apa isi lagi sebenarnya. Okey, faham. Ada persoalan lagi tak bahagian A? Tak ada. Cikgu Wan, sekiranya calon menjawab kurang, dia tidak mengambil kesemua isi yang terdapat dalam dalam bahan tersebut. Apa jadi dengan calon tu? Okey, baik. Calon tak akan berada di peringkat cemerlang. Okey. Kita nak pastikan calon kita berada di peringkat cemerlang. Maknanya semua sumber yang ada dalam bahan rangsangan mesti digunakan oleh calon. Baru dia boleh ke peringkat cemerlang. Betul? Puan? Betul. Dia kena ambil 3-3. Kalau biasanya dalam bahagian A itu memang LPM menyediakan soalan tu memang ada 3 isi sekurang-kurangnya. Dah mencukupi. Dah mencukupi. Sebenarnya tak perlu ditambah idea sampingan. Kita guna je betul? apa idea yang ada daripada bahan. Cuma kadang-kadang kelas, terutamanya kelas hujung, kelas kanak-kanak riang, kadang-kadang mereka terlepas pandang, mereka tidak mentaksir, tidak analisis soalan tu dengan betul, dengan tepat. Mereka hanya jumpa 2 sahaja. Jadi yang ketiga itu mereka menambah sendiri isinya untuk mencukupi 150 hingga 200 patah perkataan. Itu adalah syarat arahan soalan bahagian A. Okey. Baik, rasanya jelas untuk bahagian A. Okey, kita pergi bahagian B untuk kertas 1. Okey, sebagaimana yang calon tahu, bahagian B kita ada 4 soalan. Okey, biasa saya akan pastikan calon baca ke semua 4 soalan ini, kemudian analisis. Analisis sangat penting ya. Sebab apa? Sebab melalui analisis baru kita boleh merangka karangan dengan baik. Betul. Untuk mengarang kita mesti ada rangka karangan. Okey, jadi daripada analisis calon boleh merangka dan boleh mengarang dengan baiklah. Dan dia kalau tak silap dia kena cari kehendak soalan tu dulu. Ya, betul. Daripada analisis tu calon akan tahu apa kehendak soalan yang mereka perlu jawab pada hari itu. Okey. Ada tekniknya. Okey, kalau soalan tu berdasarkan petikan di atas. Okey, berdasarkan. Berdasarkan ya. Okey. Perkataan berdasarkan petikan di atas ataupun petikan di atas, merujuk petikan di atas bermakna isi karangan sudah diberi dalam stimulus. Secara automatik dalam tu dah ada isi yang disediakan. Calon mesti ambil isi yang ada dalam bahan. Jika tak cukup lagi, tak capai lagi 350, barulah calon boleh menambah idea sendiri. Tapi pastikan wajib ambil dulu isi yang disediakan dalam bahan stimulus lah. Mesti ambil
kalau kata arahan soalannya berdasarkan petikan di atas. Okey. Kadang-kadang kalau tak silap saya, kalau soalan langkah tu dia mesti ada pihak. Siapa yang melakukan? Ini kesilapan besar calon. Okey, kalau tak silap. Kalau soalan langkah, calon selalu tinggalkan siapa pihak nak buat langkah Pihak yang tersebut. terlibat. Pihak yang terlibat. Okey. Kebiasaan calon kalau kita menyewa karangan betul. okey. Selepas penanda wacana terus dengan kata kerja. Jadi betul. tak ada subjek dalam ayat Macam tu. dia kata selain itu mengadakan kempen. Ya. Siapa yang mengadakan Tak ada kempen? pihak. Ya. Oh, Tak ada itu pihak. macam ayat dia tidak gramatis. Ya, tak ada gramatis. subjek. Tak ada subjek. Bila okey. ayat yang dramatis mestilah ada subjek dan juga predikatnya. Okey, jadi hati-hati ya calon-calon SPM 2025. Cikgu nasihatkan selepas kita bina ayat, kita semak. Okey, adakah ayat kita mengandungi subjek? Adakah mengandungi predikatnya? Okey, gramatis tak? Ada tak kesalahan ejaan? Ada tak kesalahan tanda baca? Betul. Kesalahan tanda baca tu selalu juga dibuat oleh calon. Betul. Kan? Huruf besar, huruf kecil. kecil. Itu selalu menjadi kebiasaan kepada calon buat. Okey, kesalahan yang menjadi kebiasaan. Betul. Tapi bila tidak ada subjek, ayat itu tak dikira gramatis. Betul? Dan kita kena faham dalam bahasa Melayu membina ayat mesti ada subjek diikuti dengan predikat. Itu yang calon kita selalu tak ada dalam sentiasa. karangan dia. Okey. Baik, itulah kelemahan yang kita selalu Jumpa, betul. Baik, Okey, sebelum kita teruskan lagi Cikgu Wan, tarik nafas dulu. Okey. Banyak kita nak sampaikan. Betul kan? Sebab apa? Kita sebenarnya kita nak ingatkan calon-calon kita supaya buat catatan sebab ini bukan peluang yang selalu mudah, datang. peluang yang selalu datang kan. Jarang-jarang sekali dan ini merupakan pertama kali ni kita buat dan free pula tu ya. Betul. Okey Cikgu Wan, kita teruskan lagi. Baik, jenis soalan yang kedua, arahan soalannya sebagai respon petikan di atas. Okey, sebagai respon ni maknanya calon kena beri respon mereka. Okey, apa respon terhadap tugasan soalan tersebut. Sebab tu calon tu kena baca betul-betul soalan. Baca betul-betul, analisis apa temanya, apa isunya, apa kehendak soalannya. Okey, barulah dia boleh memberi respon terhadap soalan seperti itulah. Okey. Baik, seterusnya mungkin keluar soalan selain isi yang dinyatakan dalam stimulus. Maknanya begitu sudah ada dalam tu. Sudah ada tapi calon tak boleh menulis isi itu sebagai isi karangan mereka. Maksudnya calon kena tambah isi sendiri. Kena fikirkan sendiri. Fikir sendiri. Okey. Baik. Ada lagi tak Puan Nurizan jenis soalan ya? Kadang-kadang soalan itu pengalaman peringkat antarabangsa tu dia tanya kan. Kadang-kadang tengok kesilapan calon, soalan tu dia anggap mudah tetapi dia tidak membaca dengan betul peringkat antarabangsa, terutamanya calon lelaki. Dia baca soalan, dia nampak je sukan. Bila dia nampak sukan, dia tak baca yang menyatakan istilah antarabangsa. Soalan begitu kita kena hati-hati. Hati-hati, dia sangat macam memerangkap calon. Dia hanya menceritakan mengenai sukan dalam Malaysia sahaja. Macam mudah kan? Mudah, betul. Murid lelaki akan tertarik sukan tapi terlupa kata kuncinya. Betul. Antarabangsa. Kadang-kadang mereka terlepas pandang. Mereka hanya melihat calon itu hanya melihat sukan. Nampak teruja. Kalau dalam kes macam tu, biasanya calon tersebut dapat markah berapa je? Dia memang kategori cemerlang memang tak memang dia tak akan dapat. Sudah tidak menjawab tugasan. Tidak idea dia masih relevan. Masihlah jadi dalam sayang kategori sayang. Maksudnya kena perhatikan, kena baca hampir 500 tidak dapat cemerlang. Tidak menjawab tugasan. Tidak menjawab tugasan. Kena ambil perhatianlah untuk semua calon kita ni. Betul. Baik, lagi satu perkara paling penting yang perlu kita tegaskan, karangan bahagian B ini tidak boleh lebih 500 patah perkataan. Itu sangat penting. Betul. Okey. Kalau lebih je 500 memang automatik.
tetap tak boleh pergi cemerlang. Dia secara automatik. Ya. Lebih je 500 kita tahu okey calon ni memang tak boleh pergi cemerlang. Jangan 510 pun tak boleh cikgu. 510 tu masih boleh diterima lah. Tapi kalau tak silap saya Cikgu Wan, kalau 510 murid yang kira, calon yang kira. Ya, calon yang kira. Sebab pemeriksa Belum semua tentu ya, lagi kadang-kadang murid 510. terlepas pandang cara pengiraan bilangan patah. Jadi untuk keselamatan untuk markah mereka, jadi tak perlulah lebih. Kita tidak tahu sebab Kadang-kadang dia rasa kira betul. Kira tapi betul. Pemeriksa kira tak Ya. sama. Jadi Kan? lebih selamat Lebih lah. selamat kira jumlah perkataannya kurang daripada 500 untuk jadi itu digalakkan kepada calon kita lah. Okey, ingat baik-baik ya calon-calon sekalian. Okey. Cikgu rasa itu saja tips yang boleh dikongsikan untuk kertas Okey, satu lah. kalau nak tambah sedikit Cikgu Wan. boleh, Puan Nurhalizah boleh Okey, tambah. kadang-kadang calon dia pemerengganan tidak seimbang. Ya. Okey, pendahuluan hanya sedikit dalam beberapa baris, tapi perenggan isi dia dah panjang. Itu pun sukar juga untuk calon cemerlang. Dapat cemerlang. Pemerengganan seimbang itu. Bukan Ada bilangan dalam pemarkahan ni. bukannya bilangan patah perkataan. Pemerengganan itu dikira. Kita tidak merujuk kepada bilangan patah perkataan. bergantung kepada Keseimbangan pemerengganan. Itu dimaklumkan. Kadang-kadang calon terlepas pandang. Ya. Bahagian pendahuluannya 3 baris 4 baris. Namun perenggan kedua 10 baris. Jadi dah nampak kat situ pemerengganan tidak Jadi seimbang lah. kesimpulannya calon mesti menulis dalam keadaan yang seimbang lah. Betul. Bila Betul pemeriksa Cikgu kali Wan. pertama tengok, okey, Calon ni dah faham dah. calon ni Ya. pemerengganan dia seimbang. Cantik dari segi susunan perenggannya tu cantik. Maksudnya kat situ dah boleh curi. Dah curi hati pemeriksa. Okey. Sebab kena faham Ya. sebab pemeriksa kertas satu ini tidak diberi skema. Mereka diberi bermain dengan emosi. emosi, impression. Bermain dengan emosi. Ingatnya calon. Pemeriksa kertas satu, mereka bermain dengan emosi. Okey, jadi perkara pertama kita mesti tarik perhatian pemeriksa tu dengan pemerengganan kita, tulisan kita. Betul. Tulisan tu juga memainkan peranan. betul Cikgu Wan. Okey. Okeylah. Kita ke kertas dua lah. Teruskan dengan kertas 2 Okey. Cikgu Wan. Okey, baiklah. Kita pergi ke format dulu. Okey, format. Formatnya kertas 2 ni 9 soalan. Okey. 9. Biasanya saya akan menasihatkan calon untuk menjawab soalan 9 dulu. Bahagian rumusan. Boleh kenapa ya? Ya. Boleh ya Cikgu Wan Sebab, gitu? Rumusan ni boleh. Kita boleh jawab, sebenarnya calon boleh pilih untuk jawab mana-mana bahagian dahulu yang mereka rasa mereka boleh skor bahagian tu. Okey, biasanya saya akan nasihatkan calon untuk jawab rumusan dulu. Kenapa rumusan? Sebab calon perlu baca petikan. Okey, petikannya mungkin lebih kurang dalam 150 hingga 180 patah perkataan. Okey. Kemudian calon perlu baca bahan grafik mungkin. Mungkin ada bahan puisi. Okey, jadi ada banyak perkara yang perlu calon baca. Okey. Membaca sahaja sudah memerlukan lebih kurang dalam 10 hingga 20 minit. Okey. Baik, biasanya saya nasihatkan calon 2 jam 30 minit untuk kertas 2. 30 minit itu adalah untuk menjawab rumusan sahaja. Rumusan sahaja. Okey, calon sepatutnya dah praktis, cari soalan percubaan negeri-negeri. Okey, buat soalan rumusan. Berapa jumlah masa yang kita perlukan untuk siapkan satu soalan rumusan? Okey. Sepatutnya kita hanya boleh menulis rumusan dalam tempoh 30 minit saja. Itu maksimum. Maksimum. Okey. Sebab kita ada 8 lagi soalan yang belum kita Belum. jawab dalam tempoh 2 jam. 2 jam. Okey, 2 Betul. jam 30 minit kan? 30 minit Jadi kita dah bagi 30 minit rumusan. kita jawab rumusan. Okey. Yang paling penting rumusan fokusnya mesti betul lah. Okey, fokusnya mesti betul. Dan kita tahu maksimum fokus untuk rumusan ialah 2. Maksimum fokus untuk rumusan ialah 3. 3. Okey. Minimumnya ialah 2. Ya. Okey, jadi sehingga tahun 2024 ni Okey, analisis yang Cikgu Wan buat. Analisis yang
kita buatlah. Okey. Saya percaya cikgu-cikgu di luar sana pun buat juga analisis. Okey. Dari format baru 2021 sehingga 2024, calon kita belum lagi diuji dengan 3 fokus. Oh, setakat ni Tak pernah dua. lagi ya Cikgu Wan? Belum. So kecuali kena mungkin ambil soalan ni lah, peperiksaan kena ambil perhatian lebih. Kita kena bersedia sebab calon 2025 ni ialah calon yang paling istimewa. Oh, kenapa ya Cikgu Wan? Calon kita calon yang paling istimewa 2025 ni. Sebab mereka tidak pernah menduduki mana-mana Peperiksaan besar. Peperiksaan besar. Betul ya? Peperiksaan awam tu tak ada dalam sejarah hidup mereka. Mereka tak ambil PSR, mereka tak ada PT3. Betul. Dan inilah satu-satunya peperiksaan awam yang mereka akan duduki. Okey. Jadi calon istimewa cikgu bimbang. Okey. Soalan pun istimewa. Jadi kita kena bersedia rumusan yang fokusnya 3. Okey, cara penulisan dia tetap sama, cuma kita tambah saja satu lagi fokus di bahagian pendahuluan. Okey. Cuma suka diingatkan kalau bahagian fokus itu salah, maka penalti akan dikenakan di bahagian pendahuluan dan juga di bahagian isi lah. Isi pertama. Isi pertama sahaja. Isi pertama sahaja. Oh, isi yang seterusnya? Isi yang seterusnya kita akan semak seperti biasa. Okey. Walaupun susunan isi seterusnya itu berada dalam perenggan fokus yang salah, calon masih dapat markah. Memberi untunglah kepada sebenarnya bahagian rumusan ni banyak membantu calon untuk menambah markah. Okey, untuk markah bahagian lain, bahagian A contohnya, kita boleh tambah di bahagian C. Jadi kita kena skor sebanyak mungkin markah di bahagian soalan rumusan. Walaupun pendahuluan mereka dah salah. Okey, isi pertama dah dikenakan penalti, tetapi isi di bawah masih lagi dikira. Masih lagi betul. Ingat tu ya semua calon-calon SPM. Calon tak perlu bimbang. Okey, cari sebanyak mungkin isi yang ada. Okey, biasa saya akan nasihatkan calon maksimum isi memang 8. Okey. Tapi saya akan nasihatkan calon boleh tulis 9 atau 10 isi dengan syarat. Okey, dengan syarat. Apa syaratnya Cikgu Masrina? Kita nak dengar ni. Okey, dah apa syarat-syaratnya? Syaratnya calon tak boleh tulis lebih daripada 120. Ya, betul. Okey. Tulis dulu dengan 9 atau 10 isi sampai bahagian kesimpulan, kemudian kira. Okey, kira. Katakan kalau 120 itu dengan 10 isi, biarkan 10 isi berada di situ. Tetapi kalau 10 isi, bila kita kira sampai kesimpulan sudah melebihi 120, maka calon kena berkorbanlah. Berkorban antara isi yang ke atas tadi tu. Isi mana yang kita nak korbankan. Tapi ada tekniknya. Kita nak korbankan isi, pilih isi yang bukan satu isi. Kadang-kadang soalan SPM ni dia ada perangkap dia. Contoh dalam bahan grafik, dia ada fokus langkah dan dia juga ada fokus kepentingan. Kalau calon tu tak pilih isi kepentingan dalam bahan grafik tersebut, maka calon sudah dikira isi tidak lengkap. Ya, isi tidak sebab tidak menyentuh bahan tersebut. Bahan. Faham. Hati-hati bila kita nak korbankan isi kita yang lebih tadi, pilihlah isi yang kita pilih lebih daripada satu. Kalau isi tu satu, janganlah kita korbankan isi yang satu tu. Betul. Sebab itu dah confirm betul. Jadi ingatlah ya calon-calon SPM semua ya teknik dia. Ya, itu tekniknya. Yang penting tak boleh lebih 120. Kalau calon tulis 98, pemeriksa kira 131, calon tetap rugi. Tetap rugi ya cikgu. Okey, rugi sehingga kita baca, pemeriksa hanya akan baca sehingga 120 patah perkataan saja. Walaupun calon tulis kat bawah tu 98. Calon tak boleh tipu. Okey. Pemeriksa wajib kira. Bahagian rumusan pemeriksa wajib kira lah. Pemeriksa dibayar untuk mengira patah perkataan. Okey, cikgu tak boleh tipu. Okey, cikgu Wan nak tanya. Kadang-kadang murid calon akan tanya, berapa perenggan nak tulis rumusan ni? Okey. Contoh kalau 2 fokus, cikgu Wan, berapa perenggan yang diperlukan? Tak ada markah untuk pemerengganan. Bahagian rumusan
tak ada markah pemerengganan. Yang ada markah kita beri hanyalah kepada isi sahaja. Oh, maksudnya kalau calon tu tulis 2 perenggan ke, Tak 1 ada perenggan masalah. ke, 3 perenggan, yang itu tu pula. fokus dia mesti ada. Okey, ingat ya calon-calon SPM. Satu lagi teknik yang calon mesti ingat, kalau fokusnya langkah. Saya cukup risau kalau fokusnya tugasannya ialah langkah. Sama ada dalam soalan pemahaman, Okey. soalan karangan. Oh, macam tadi soalan yang kita bincangkan tadi. Soalan rumusan. Okey. Pihaknya mesti dinyatakan. Mesti ada. Usaha, langkah, tindakan, cara. Kita mesti ada siapa pihak yang melakukan perkara tersebut. Okey. Pihak tu merupakan subjek lah. Subjek ayat tersebut kan. Kalau dalam rumusan sebenarnya pihak tu ada dalam bahan. Kecuali mungkin dalam bahan grafik atau dalam bahan puisi lah. Oh, maksudnya betul. dalam stimulus bahan petikan yang biasanya bahan satu mesti ada pihak remaja ke masyarakat. Maksudnya setiap isi itu calon mesti tulis masyarakat ataupun remaja. Okey. Jadi calon baca sebenarnya calon tahu. Okey, siapakah pihak yang terlibat dalam petikan hari tu? Maksudnya dia kena baca lah. Dia kena baca. Sebab itu betul. saya tekankan soalan 9 ini perlu dijawab dahulu sebab banyak perkara yang perlu calon baca. Okey, bila Cikgu Wan bagi tahu, jawab dulu soalan 9. Ya. Adakah muka surat pertama skrip jawapan calon itu Buku buku jawapan itu sebenarnya macam mana? tak ada masalah. Oh, tak ada masalah. Kulit depan buku jawapan, muka surat yang kedua tu nak terus soalan Dengan 9 tak ada masalah. Pemirsa akan panda seperti biasa. Jangan risau. Tak ada satu halaman pun yang pemeriksa tak akan semak jawapan calon. Sebab takut juga calon-calon dia risau. Tengok soalan 9 dulu. Kira pula. Cuma bezanya di sini, kalau kita buat berdasarkan soalan, kita mula dengan soalan 9, diikuti kita patah balik soalan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak menjadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Yang menjadi masalahnya kita tak nak murid kita terbiasa menjawab soalan pemahaman. Pecahan 1, pecahan 2, pecahan 3, tiba-tiba 4 pergi ke belakang. Kita tak nak begitulah. Ada juga. Tapi adakah akan ada pemotongan markah? Tak ada. Maksudnya pemeriksa tu akan tetap semak seperti biasa. Maksudnya pemeriksa itu dia dah mengganggu emosi sebab kena mencari. Ya, betul. Mungkin mengganggu emosi. Mungkin tapi mengganggu. dari segi pemotongan markah kertas 2 tak ada. Bukanlah begitu. Oh. Apa saja jawapan calon yang tepat dengan skema yang diberikan, maka calon akan dapat markah. Jadi calon-calon jangan risaulah kan. Maksudnya kertas 2 ni sebenarnya sangat membantu. Maksudnya kalau dia jawab soalan 9 dulu pun, 7 dulu pun tidak menjadi masalah. Okey. Satu perkara lagi untuk soalan rumusan ni ialah soalan berbentuk puisi. Saya percaya, cikgu percaya calon-calon cukup tak suka kalau soalan puisi. Okey. Itu pun merupakan satu cabaran untuk cikgu-cikgu juga. Cikgu-cikgu. Betul tak kan? Cabaran untuk kita. Cikgu yang risau. Untuk kita yang nak ajar, macam mana cara nak jawab puisi. Dia sebenarnya puisi ni tak boleh salin bulat-bulat. Cara jawapan puisi mestilah dalam bahasa Melayu standard yang gramatis. Maksudnya daripada puisi itu calon kena tukar kepada bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard. Kan kita ada satu soalan 4 BMS. Bahasa Melayu klasik tu bahasa Melayu standard kan? Betul. Tekniknya sama. Maknanya selagi kita baca ayat tu kita pun tak faham, maknanya ayat tu belum dalam bahasa Melayu standard. Jadi calon kena usaha tukarkan ayat tersebut menjadi ayat bahasa Melayu standard yang gramatis lah. Apa terjadi Cikgu Wan kalau calon tu tak tukar? Dia salin kan? Dia salin betul-betul. Memang tak ada markah untuk calon. Rugi lah tu. Tak adalah. Sangat rugi. Tapi perkara ni sebenarnya berubah-ubah. Faham. Setakat ini kalau calon tak tukar memang kosong lah. 30 markah. Untuk bahan puisi itu menjadi cabaran lah. Cabaran kepada guru, cabaran kepada calon. Kalau mereka mendapat soalan berbentuk puisi. Baik, cikgu rasa tu perkara yang penting untuk rumusan. Ada lagi tak pertanyaan untuk rumusan?
Setakat ni cikgu rasa semua calon faham kot berkenaan dengan rumusan ni. Okey, yang penting dapat soalan, baca arahan betul-betul, baca petikan betul-betul, kemudian pastikan cari tema yang sesuai untuk rumusan tersebut dan diikuti dengan fokus-fokus dia. Okey, yang tu penting lah. Betul. Maknanya kena ambil cakna tentang perkara tersebut. Cikgu Masrina menyebut tema tadi. Okey. Saya teringat. Okey. Bahagian kesimpulan. Sebab bila sebut tema, kesimpulan ini calon paling banyak hilang markah. Okey. Kenapa? Sebab formatnya masih belum betul. Okey. Selepas kesimpulannya, sepatutnya terus diikuti dengan tema. Tema bahagian pendahuluan tadi. Okey. Mudah je. Ambil je pendahuluan. Tema dari pendahuluan yang kita dah cari tadi, masukkan je dalam kesimpulan tadi. Okey, lepas tema diikuti oleh cadangan. Cadangan tu pula tak boleh ada mana-mana pihak. Hanya cadangan sahaja yang dalam bentuk kata kerja pasif. Dia tak boleh dalam bentuk kata kerja aktif lah. Dia mesti dalam bentuk kata kerja pasif. Contohnya, contoh dia macam haruslah dititik beratkan. Cadangan haruslah, mestilah, hendaklah. Okey. Cadangan. Lepas tu apa kata kerjanya? Kata kerja bentuk pasif. Okey. Kemudian ada agar atau supaya, dan seterusnya harapan kepada cadangan tadi. Okey. Ramai calon saya sendiri masih hujung-hujung ni, ulang kaji hujung-hujung ni pun kesimpulan masih lagi tak boleh dapat. Cikgu yang jadi berdebar. Rugilah. Okey. Kita dah dapat markah penuh untuk isi dan pendahuluan, tapi kita tak dapat markah untuk kesimpulan 2 markah. Okey, menjadi satu kerugian. Kan kita ambil SPM sekali je. Betul. Okey, macam bersungguh-sungguh. Betul. Dan rasa dah lama dah rumusan ini berbalik kita kepada soalan yang pertama lah untuk soalan kertas 2. Saya suka selepas soalan 9, saya suka calon terus jawab soalan 8. Soalan 8 tu soalan novel ya cikgu. Soalan novel. Okey, novel ni sebenarnya tak susah. Okey, dia ada 2, 81 dan 82. 81 tu calon perlu salin sahaja. Kalau jawapan dia dalam bentuk dialog, maknanya calon kena salin dialog. Maksudnya kalau ada tanda soal, buka dan tutup peringkat kata pun dia kena salin. Dia punya simbol tak perlu salin, tapi ayat dialog tu calon kena salin. Kalau kat situ dia ataupun kena salin juga. Tak boleh tukar kepada adenan ke, tak boleh. Maksudnya di situ dia tetap dia juga kena salin. Kalau dalam petikan tu aku, maka tetap aku juga. Akulah. Kita tak boleh tukar kepada nama watak tu. Tak boleh. Okey, jadi calon kena ingat yang tu calon mesti salin bulat-bulat. Salin dan bulat-bulat. mesti ada kepala ayat kita panggil. Adakah dia kena bila nak salin bulat-bulat tu cikgu Wan, adakah dia perlu tambah penanda wacana? Okey, sebenarnya cikgu-cikgu dia ada pelbagai teknik. Okey. Kalau dari segi penandaan, kita hanya perlukan jawapan yang betul dan tepat saja. Okey. Kalau cikgu nak guna teknik penanda wacana pun boleh, cikgu nak guna teknik menyambung jadikan satu ayat pun boleh, tak ada masalah. Menggunakan kata hubung. Dengan syarat. Okey, ada syarat. Ada kepala ayat yang lengkap. Kalau kita cakap kepala ayat tu, calon faham tak ya? Kepala ayat tu mesti calon faham ya. Dah puas menerangkan dah tu. Kepala ayat tu apa? Kepala ayat tu sebahagian daripada soalan tu masukkan dalam jawapan kita. Itu lagi memudahkan calon. Ambil je pangkal ayat itu sahaja. Lepas tu salin. Sebenarnya itu mesti ada. Itu dikira sebagai markah bahasa untuk soalan 81. Ingat ya calon-calon. Calon yang tak menulis tu? Calon yang tak menulis kepala ayat, dia hanya akan diberi markah isi sahaja. Jadi tak dapat markah penuh lah. Markah penuh 4. Okey, kalau rugi. Markah penuh 4, isi yang diperlukan sebenarnya 3. Tapi kita tak pernah galakkan calon kita tulis 3. Kalau saya ajar sebanyak mana jawapan yang awak jumpa, sebanyak itulah awak salin. Kenapa cikgu Wan? Sebab kadang-kadang kita salin tak cukup. Kadang-kadang calon ni malas. Ada perkataan yang dia sengaja potong kan, menyebabkan jawapan tu tak lengkap. Kalau tak lengkap memang tak diberi markah. Maksudnya dengan kata nama lainnya, soalan nombor 1 ini memang kena salin bulat-bulat. Jadi ini tak rugi, salin sahaja. Cari jawapan, salin. Konsep dia di sini adalah pemindahan maklumat. Okey, betul. Pemindahan maklumat, pindahkan je. Jadi apa saja maklumat yang ada kita pindahkan saja, dan ini sangat membantu calon rasanya dapat markah.
Lepas jawab soalan 9, jawab soalan 8. Oh, maksudnya lepas soalan rumusan, Ya, Cikgu Wan novel. cadangkan terus jawab novel. Ya, Okey. Okey. Kemudian Soalan soalan 82. Okey, 82. Okey, 82 betul. tu ialah peristiwa. Okey, biasanya dia akan minta peristiwa dan juga huraian kepada peristiwa tersebut. Okey, yang ini calon tak ada pilihan lah. Okey, calon mesti menguasai novel Lieutenant Adnan dan juga novel Tirani lah sekurang-kurangnya. Tapi kita tahun pertama format baru 2021, tahun tu saja diuji satu novel. Tahun seterusnya? Tahun seterusnya 2 novel. 2 novel. Maksudnya jadi, kalau macam tahun tu ni kita calon istimewa. Okay. Kita mungkin mendapat satu novel. Kita kalau satu novel saya rasa sangat menguntungkan calon. Okey. betul, dia buat pilihan. Okey, dia boleh pilih mana novel yang dia nak jawab lah. Okey. Cuma setakat ini 2 novel lah. Okey, 2 novel, calon tak ada pilihan, calon mesti jawab 2 novel lah. Perlu menguasai Dia kedua-dua buah novel. Kedua-dua buah novel macam kita Ini di sangat Selangor, bahaya. Lieutenant Adnan dan Tirani lah. Tirani, betul. Jadi calon kena menguasai dan faham jalan cerita untuk calon jawab soalan. Sebenarnya soalan novel ni dia lebih kepada soalan kebat. Dia nak peristiwa. Huraian tu ialah kebat. Apa yang dia nak daripada peristiwa tersebut. Contohnya apakah yang mendatangkan kesan baik kepada pembaca? Kan? Dari aspek pembaca. Kat sini ada teknik dia. Betul Cikgu Wan? Saya difahamkan. Okey, dalam peristiwa mesti ada nama watak. Tetapi dalam huraian tak boleh. Ada nama watak. Okey, boleh elakkan. Okey, boleh Cikgu Wan terangkan sedikit. Bila kita sebut peristiwa mesti ada nama watak, mesti ada latarnya, mesti ada jalan ceritanya, baru kita boleh panggil peristiwa. Manakala huraian tu adalah huraian kepada peristiwa tadi. Jadi nama-nama watak tu sebenarnya tak perlu dah dimasukkan dalam huraian. Hanya peristiwa sahaja yang perlu dimasukkan huraiannya. Sebab apa? Huraian tu adalah kebatnya. Kita nak ulas balik apa kehendak soalan nak untuk peristiwa tersebut. Jadi jangan lagi masukkan nama watak dalam huraian kita. Okey, satu lagi. Biasalah pengalaman dahulu kan, kadang-kadang bagaimana kalau calon tu tersilap nama watak. Pak Saidi dia tertulis Pak Zaidi. Kan selalu selalu macam tu berlaku. Betul. Kalau Tirani suaminya Wahid. Kan isteri Wahidah, suami Wahid. Sedangkan Zahid. Okey, jadi macam mana? Memang kalau jalan ceritanya salah, wataknya salah, memang tak diberi markah lah. Tak ada markah langsung. Bila peristiwa salah, maka huraian pun secara automatiknya akan jadi salah. Tapi betul tak Cikgu Wan, saya difahamkan kalau bahagian ni semua salah tetapi calon masih lagi dapat bahasa. Okey. Calon jangan risau, calon masih boleh dapat markah bahasa. Yang penting jawab. Kalau calon yang lemah, jawab sinopsis pun tak apa. Asalkan dia menjawab, dia boleh dapat markah bahasa. Kan calon kita yang lemah. Yang lemah, kanak-kanak riang kita nak bantu dia lulus. Kan? Kita ajar, jawab sinopsis pun tak apa. Apa yang awak tahu tentang novel tu, awak jawab. Contohnya soalan lain tapi dia tulis sinopsis. Tak apa, sebab kita nak bagi markah bahasa. Dengar tu calon-calon dia. Kalau calon hanya tulis nombor soalan 82. Novel yang saya pelajari di tingkatan 4 ialah Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib dan Tirani karya Bek Sabariah. Itu je calon jawab. Maka bahasa tak ada. Maksudnya just jangan tulislah satu perenggan. Jangan salin balik soalan tersebut. Baiklah apa saja yang kita tahu tentang novel tersebut. Contohlah, dia cerita sinopsis, Wahidah ni dulu tak cantik, sekarang cantik, buat pembedahan. Lepas tu dia kahwinnya dengan Zahid. Zahid tinggalkan dia. Maknanya ada penceritaan, ada peristiwa. Ada sikit macam dapat markah. Dapat markah juga bahasa. Markah bahasa lah. Ingat tu calon-calon dia. Jangan tinggal soalan walaupun novel. pemeriksa tu nak bagi awak markah satu tetap markah. Betul? Betul. Satu pun membezakan grade. Betul. Jadi kita jangan buang markah lah. Kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Seterusnya soalan saya akan suka calon jawab soalan 7 lah.
Oh, maksudnya saya cikgu memang Wan ni mengundur ke belakang. Maksudnya 8 sebab apa? 6, 7, 8, 9 calon kena baca banyak bahan. Betul. Soalan 8 calon nak kena baca petikan. Okey, Okey, calon betul. nak kena ingat peristiwa. Okey, soalan 7 pun macam tu. Okey. Soalan 7 biasa calon akan diberi petikan sastra dan juga bahan puisi lah. Oh, maksudnya ada 2 bahan Cikgu Wan ya? 2 atau 3. Maksimum 3, minimum 2. Okey, jadi calon nak kena baca bahan. Sebab tu saya suka calon jawab soalan bahagian B dan bahagian C dulu. Okay. Jadi soalan 7 ni tipsnya ialah sama juga kalau soalan 1 biasanya sama ada dia nak tanya makna rangkai kata ataupun dia nak minta calon pindah maklumat. Ini satu keberuntungan kepada calon juga ya. Bentuk pindah maklumat, calon pindahkan je macam mana calon jawab 8-1 tadi. Macam tu juga. Macam tu juga. 7-1. Okey, sama juga 6-1 pun macam tu. 6 dan 7 teknik menjawabnya sama. Yang pemindahan maklumat. Ya. Untuk soalan 1 pemindahan maklumat lah. Kalau dia berbentuk pemindahan maklumat, kalau tak pindah maklumat dia keluar maksud rangkai kata. Maksudnya kalau ada soalan berdasarkan bahan. Okey, berdasarkan bahan 1. Jadi pindahkan je maklumat. Jangan ubah. Itu pun salin bulat-bulat juga. Kecuali bahan puisi lah. Yang bulat-bulat tadi tu ialah bahan petikan. Maksudnya maksud Cikgu Wan tadi Cikgu Wan kata kena tukar kepada bahasa Melayu standard. Kalau bahan puisi. Soalan 7 tu calon kena hati-hati sebab soalan berbentuk puisi ini dia biasanya agak susah lah. Okey, calon kena tukar dalam bentuk bahasa Melayu standard. Okey. Soalan 6-2, 7-2 calon memang kena pemindahan maklumat. Memang kena salin bulat-bulat. Salin bulat-bulat. Kecuali 7-2 tu kalau bahan puisi dia kena ubah jugalah. Tetap kena ubah lah. Biasanya dalam soalan 7-2 ataupun 6-2 dia berdasarkan semua bahan. Kan? Dia minta kita semua bahan. Okey, kalau berdasarkan semua bahan tersebut dan salah satunya adalah bahan puisi, maksud dia dekat situ calon tersebut dia perlu menukar bahan daripada puisi tersebut. Betul kan? Daripada sajak ataupun pantun sebagainya kepada bahasa Melayu yang lebih gramatis. Kemudian yang petikan biasa salin seperti biasa. Okey, dan juga suka diingatkan kepada calon. Okey, untuk soalan 6-2, 7-2 asingkan jawapan ikut bahan. Okey, kalau dia ada 3 bahan, okey, jawab dulu bahan 1, kemudian bahan 2 dan bahan 3. Asingkan supaya memudahkan pemeriksa semak jawapan kita. Kita tak nak pemeriksa keliru, okey. Mungkin tanda dalam keadaan emosi yang tak stabil, ada jawapan tapi tiba-tiba bila calon longgok kan satu tempat macam tu tak nampak. Okey, betul. Bila Cikgu Wan kata asingkan, takut juga kan kadang-kadang dia dah biasa longgokkan. Adakah itu menjadi kesalahan Cikgu Wan? Okey. Pemeriksa tetap takut juga kan. Ada murid dia dah biasa. Dah biasa dengan longgok macam tu. Longgok macam tu. Dia tak menjadi kesalahan asalkan jawapan tu menyentuh semua bahan. Kalau ada 3 bahan dah kita masukkan. Okey, itulah tekniknya. Okey, manakala untuk soalan 6-3, 6-4, 7-3, 7-4 itu ialah soalan kebat. Okey, kebat ni maknanya jawapan calon lah. Maksudnya calon kena fikir sendiri. Calon mesti jawapannya mesti relevan dengan tugasan. Kalau dia minta faktor lah. Kalau calon ambil sedikit daripada petikan, tak boleh langsung Tak boleh langsung ya? 3 dan 4, 6-3, 6-4, 7-3, 7-4 semua kena keluarkan idea sendiri. Okey. Biasanya soalan 3 tu dia lebih bersifat umum. Faktor, kebaikan, langkah. Tapi soalan 4 ialah soalan penyelesaian masalah. Calon akan diberi satu masalah yang mesti diselesaikan dalam bentuk kebat lah. Dan calon perlu menyentuh balik. Dia kena buat analisis dulu kan? Analisis sangat penting. Maksudnya kalau kat situ, kalau tak silap saya, kalau kat situ anda dia kena tukar kepada saya. Betul? Okey, kata kunci untuk soalan kebat nombor 4 tu terutamanya mesti kuasai. Kalau anda, jawapan kita mesti saya. Saya akan. Kalau benda belum berlaku, saya akan. Ataupun biasanya dia minta situasi. Membantu kawan. Kena tengok, calon kena mahir. Jawapan tu adakah calon yang buat ataupun kita nak bantu
orang yang berada dalam situasi itu. Kita kena andaikan kita berada di situ. Okey. Kena analisis betul-betul soalan tu. Okey. Okey, soalan yang seterusnya ialah barulah kita pergi soalan bahagian A. Okey. Okey. Bahagian A tu soalan Berdebar tunggu nak sampai ke bahagian A. Rupanya kalau Cikgu Wan yang mengajar dari belakang. Ya, macam kita Cikgu Mas ya. Kita dari terus depan. nombor 1, nombor 3. Sebenarnya Cikgu Wan tekniknya lain. Saya tak nak calon rugi sebab dia kena baca bahan banyak. 6, 7, 8, 9 banyak bahan yang perlu dibaca. Okey, cubalah mana tahu calon nak cuba teknik Cikgu Wan untuk SPM nanti mungkin boleh membantu calon. Kalau sebelum ni ada soalan yang tak jawab sebab kejar masa, kan? Sebab apa? Sebab banyak bahan nak baca. Sedangkan rumusan itu kira lubuk markah. Lubuk markah betul. Okay. Jadi barulah kita kembali soalan peribahasa. Okey, peribahasa pun ada banyak jenis. Okey, okey, salin daripada petikan kemudian beri peribahasa lain. Setakat ni SPM bentuk macam tu lah. Okey. Okey, kalau bentuk macam tu salin je calon dah dapat 1 markah, betul kan? Betul. Okey, jadi beri peribahasa lain akan dapat 1 markah lagi. Manalah tahu ni istimewa. Sebab istimewa kadang-kadang nampak kan soalan istimewa. Kebanyakan calon dia tak baca arahan. Betul. Dia kata senaraikan peribahasa. Ni dah dapat markah kan Cikgu Ya, Wan? kalau Betul. senarai memang dapat markah. Cuma kita risau tahun ni dah tak ada senarai. risau. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Ataupun berikan peribahasa yang sesuai kan. Jadi kalau bentuk macam tu satu peribahasa 2 markah. Maksudnya kalau isi tempat kosong secara automatik 2 markah. Okey. Kalau tersilaplah Cikgu Wan. Okey, bagai anjing dan kucing sepatutnya dengan menjadi kesalahan. Okey, setakat ni yang saya tahulah tidak akan diberi markah. Kosong ke? Peribahasa Ke 1 markah atau kosong? Tak ada, memang Kosong tak terus. ada lah. Kosong terus. Kalau tak ada, kalau tak dua. bentuk salin lah. Okey. Jadi peribahasa ni benda tu dia dah apa kita nak panggil benda yang sudah mantap. Maksudnya peribahasa itu tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Benda yang mantap yang memang kita tak boleh ubah. Jadi kalau salah eja pun tak boleh. Salah penggunaannya pun tak boleh. Cikgu Wan, kalau seperti dan juga bagai macam mana? yang itu ada banyak ditanya oleh murid kita ni. Itu ada kelonggaran peribahasa. Baik. Perkataan bagai dan seperti setakat ini ada kelonggaran. Okey. Kalau perkataan sepatutnya bagai, murid tukar kepada seperti, kita boleh terima. Okey. Cuma kalau digugurkan terus. Sepatutnya bagai anjing dengan kucing. Tulis tiba-tiba calon tulis kucing dengan anjing je. Okey, jadi yang tu memang tidak diterima lah. Maksudnya penggunaan dan dengan tu tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Okey, dia mesti betul lah, betul dan tepat. Okey. Okey. Kalau salah satu calon tukar bagai dan juga seperti. Tukar sama ada diguna kalau bagai dia guna seperti ataupun seperti dia gunakan perkataan bagai. Sampai ini masih diterima masih lah. lagi diterima masih ya. diterima seperti biasalah. Okey, kalau bagai seperti laksana umpama tu maksudnya LPM masih lagi memberi kelonggaran kepada calon-calon. Ya, setakat ini yang saya tahu masih diberi markah lah. Calon tetap akan menerima markah. Okey. Baik, jadi kita terus ke soalan yang keempat. Okey, soalan bahasa Melayu standard. Okey. Okey, soalan ni soalan yang digeruni lah. Kan? Calon-calon kita betul. Tidak gemar Macam sebab bahasa Melayu klasik. Okey, bukan zaman mereka. Penggunaan betul. bahasa Melayu klasik itu tidak lagi kita gunakan dalam percakapan harian. Mereka pun tak pernah dengar arakian, tak pernah dengar hatta, Maka kan macam sesuatu yang pelik. Ya, betul. Okey. Jadi tekniknya ialah sebagaimana yang guru-guru calon ajar, kita akan gugurkan perkataan-perkataan yang tidak memberi makna. Okey, contohnya tadi itulah hatta, maka, kan? Okey, baik. Untuk bahagian soalan 4 ini, calon tidak akan mendapat markah kosong. Okey. Maksudnya asal dia jawab saja dia akan dapat markah. Okey. Yang penting calon mesti jawab lah. Tapi dalam bentuk bahasa Melayu standard lah. Ada tapi kan. Ada tapi. Kata tadi
calon mesti dapat markah. Calon mesti dapat markah. Tapi dengan syarat gugurkanlah. Okey, gugurkan perkataan yang tidak memberi maksud. Tapi kalau calon salin bulat-bulat, yang tu memang tak dapat markah lah. Maksudnya salin bulat-bulat tu dengan perkataan maka, arakian, al-kisah. Okey. Tanpa mengubah. Okey, kalau calon salin dia gugurkan semua maka, semua hatta, semua arakian, dia akan dapat markah. Sekurang-kurangnya 1. Wah, calon-calon ingat ya, 1 markah. 1 atau 2 tu memang dalam tangan lah untuk bahasa Melayu standard. Okey. Mesti ada juga ayat yang calon boleh tukar. Ataupun ayat tu sebenarnya calon tak perlu tukar pun. Dalam bahasa Melayu standard ayat tu dah betul. Jadi kita tak perlu tukar, salin sahaja. Contohnya Cikgu Wan ya? Kita tak ada contoh di sini. Kalau kata sembah. Okey, bahasa istana sembah, kita kena kekalkan. Jadi jangan salin je lah sembah, kita tak boleh kalau petitah pun kita salin juga. Cuma untuk gramatiskan dia mungkin boleh jadi menyembah. Okay, kan? Jadi yang tak boleh diubah ialah bahasa istana, nama tempat, nama watak, apa lagi ya? Tanda baca. Lepas tu ada pernah keluar soalan ya. Perkataan ia tu sebenarnya dia, betul kan? Betul. Okay. Jadi perkara-perkara tu calon perlu tahulah. Okey. Sebenarnya guru-guru dah ajar di sekolah. Cuma mungkin calon kurang latihan. Ataupun kurang diberi penekanan sebab terpengaruh dengan susahlah soalan 4 ni. Sebab dia orang dah set minda dia orang. Soalan 4 ni terlalu susah sebab bahasa Melayu klasik. Sebab tak pernah guna. Dari tak pernah guna, tak biasa, jadi dia anggap susah lah. Sedangkan soalan 4 ni tak akan ada calon yang boleh dapat kosong jika mereka menjawab. Bukan semua ayat dalam petikan soalan 4 itu perlu diubah. Mungkin dah dalam bahasa Melayu standard yang gramatis, jadi kita tak perlu ubah. Ada tips tak Cikgu Wan? Contoh dalam satu ayat mungkin akan ada satu kesalahan ke ataupun macam mana? Dia bergantung kepada ayatnya. Tak semestinya dalam ayat tu mesti ada kesalahan. Kadang-kadang tak ada kesalahan. Maksudnya calon boleh salin. Kemudian suka juga diingatkan bentuknya tidak boleh berubah. Kalau diberi dalam bentuk 2 perenggan, maka jawapan calon mesti dalam bentuk 2 perenggan. Maksudnya tengok petikan tu macam mana. Walaupun perenggannya hanyalah 1 baris. Tapi calon kena ikut apa yang ada dalam petikan asal. Dan juga kalau bentuknya dalam bentuk dialog, mesti jawapan ditulis dalam bentuk dialog lah. Tak maksudnya, boleh ditukar kepada ayat penyata. Ada tanda soal ke, ada tutup peringkat kata ke, ada koma. Cuma bahasa Melayu klasik saja yang kita murnikan supaya menjadi bahasa Melayu standard. Ingat ya calon-calon, soalan ini sangat membantu calon-calon. Jadi kalaulah calon-calon tinggal kosong, tak jawab langsung, sangat rugi. Sebab 1 markah itu membezakan grade. Jadi kumpul sebanyak mungkin markah yang boleh kita dapat untuk bantu kita lulus. Lulus ataupun kita memang nak cemerlang untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Sebab 1 markah tu sangat bernilai. Contoh untuk dapat 1 markah, kita memanglah tak nak 1 markah je. Tapi ini membantu murid-murid daripada kelas yang agak lemah lah. Apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan 1 atau 2 markah tu? Seperti tadilah kita gugurkan perkataan-perkataan yang tidak memberi maksud. Kalau kita lakukan itu saja, sekurang-kurangnya 1 lah. Maksudnya automatik salin bulat-bulat, gugurkan markah saja walaupun tidak diganti dengan perkataan lain, automatik dia akan diberi markah 1. Sekurang-kurangnya 1. Walaupun dia bukan semua gugurkan markah, adalah tertinggal 1 kan, terlepas pandang kan. Masih lagi mendapat markah 1. Ingat ya calon-calon. Baik. Soalan seterusnya ialah penyuntingan. Baik, soalan penyuntingan ni kalau satu bahan dia tak memberi masalah. Sebab calon akan senaraikan je kesalahan sebab satu bahan, tapi menjadi kesukaran apabila soalan tu kalau 2 bahan. Adalah lebih baik kalau calon menulis
asingkan jawapan ikut bahannya. Okay? Sebab kita nak membezakan jawapan calon tu untuk bahan apa. Kalau dia longgokkan dalam satu bahagian jawapan, pemeriksa akan kira mengikut jumlah markah untuk di bawah itu. Tersebut. Ya. Contoh bahan 1, kesalahan markahnya ialah 6. Maka pemeriksa akan kira 1 hingga 6. Okey, dia akan gariskan, kita akan kira itu sebagai jawapan untuk bahan 1. Walaupun ada dalam satu lagi tu dia letak di bawah, dia tetap di bahan 2 lah kira. Calon tu jumpa kemudian jawapan untuk bahan 1 dia letak di bawah. Okey, kita dah tak boleh terima jawapan itu sebagai jawapan bahan 1. Walaupun jawapan itu betul. Ya. Okey, nak anggap itu jawapan yang bahan yang kedua. Okey, itu merupakan teknik yang betul yang calon perlu buat untuk menjawab soalan penyuntingan. Dan perkara yang paling penting sekali ialah perlu melabel. Label bahan. Maksudnya bahan 1. Bahan 1 1 2 3 4 sampai 6. Bahan 2 1 sampai 5. Tulisannya pula sebelah kirinya mesti jawapan yang salah. Sebelah kanan mesti jawapan yang betul. Boleh tak kalau diturunkan jawapan yang betul di bahagian bawah? Okey. Kalau calon senaraikan atas jawapan yang salah, bawah jawapan yang betul, kita bimbang susunan tu tak betul. Mungkin boleh menyebabkan kehilangan markah. Hilang markah lah. Mungkin susun tu tiba-tiba jawapan yang kedua duduk di jawapan yang keempat. Yang tu memang tidak akan diterima. Cikgu Wan, kadang-kadang jawapan itu berada di tengah-tengah. Apabila calon pindahkan kesalahan itu di buku jawapan, mereka menulis menggunakan huruf besar. Sedangkan dia bukan kata nama khas dan dia bukannya permulaan. Maksudnya kesalahan tu tersebut berada di tengah. Tapi biasalah calon kita bila dia menulis mula-mula dia akan tulis menggunakan huruf besar. Okey, macam mana tu Cikgu Wan? Okey, suka cikgu ingatkan untuk calon. Soalan penyuntingan yang akan diuji kepada calon ialah kesalahan imbuhan, kesalahan tata bahasa, kesalahan ejaan dan juga kesalahan istilah. Jadi kesalahan huruf besar dan huruf kecil itu bukanlah salah satu daripada aspek yang akan diuji kepada calon untuk soalan penyuntingan. Maksudnya tak ada masalah, tak ada isu di sini. Sama juga pernah satu ketika ejaan bulan tu calon tulis huruf besar semua. Tapi contoh Jun kan. Tapi sebenarnya kita bukan nak uji huruf besar huruf kecil. Kita nak uji penggunaan perkataan Jun tu. Jadi calon tulis Jun dengan huruf besar semua pun diterima. Sebab 4 aspek ini sahaja yang akan diuji dalam soalan penyuntingan. Calon kena tahulah tu. Maksudnya calon tulis satu, bahan satu dash apa yang betul. Maksudnya calon wajib menulis kesalahan apa yang salah dulu. Kalau dia tulis semua betul, walaupun betul tetapi tak dapat markah. Betul Cikgu Wan? Memang tak ada markah. Ingat ya, calon-calon hati-hati. Arahannya mesti senaraikan dulu kesalahan, senaraikan kemudian baru betulkan. Sebab dari segi penandaan, contoh sengkang atau sama dengan atau anak panah atau apa cara dia? Sebenarnya tak ada format. Tak ada format. Kalau calon nak buat dalam bentuk jadual kotak pun tak ada masalah. Sebenarnya tak ada format, cuma kita nak tengok apa kesalahannya, apa pembetulannya. Tapi kalau calon buat kotak, pada pendapat saya dia akan buang masa. Dengan nak buat kotak, nak garis ni just tulis satu terus jalan kan. Jadi buang masa lah calon. Kotak tu saja dah membuang masa. Buang masa. Jadi tak perlulah buat kotak nak cantikkan. Sebab bahasa Melayu ni bukan nak cantikkan. Kita nak tengok jawapan yang betul sahaja ya. Jawapan yang betul dan tepat. Yang paling mudah sengkang. Sengkang sahaja. Sengkang betul. Betul. Jadi tak perlu setengah murid tu, cikgu saya nak nampak cantik, tak perlu kecantikan, nak hias kan. Kita tak ada markah kan. Markah untuk cantik. Kemudian jawapan tak perlu lebih daripada jumlah markah yang diperuntukkan. Contoh bahan 1 6 markah, maka kesalahan dan pembetulannya mesti 6 sahaja. Mesti 6. Kalau calon tulis sampai 8 contohnya Cik Wan, kita akan semak sehingga 6. 6 teratas. Walaupun yang ke-7, yang ke-8 itu jawapannya betul.
Maksudnya pemeriksa akan periksa nombor 1 sampai nombor 6 saja. Ikut turutan. Begitu. Saya percaya cikgu pun dah beri teknik tu kepada calon-calon kita. Betul. Cuma bimbang hari kejadian lain pula yang berlaku. Dia dengan perkataan berdebar-debar. Sebab jumpa terlalu banyak kesalahan. Jadi semua nak tulis. Ingatlah kembali tekniknya ialah hanya tulis setakat jumlah markah yang diperuntukkan sahaja. Kalau 1 tu 6 markah, 6 sahaja. Pilih yang betul-betul kita rasa yakin ini memang salah dan ini pembetulannya. Itu kalau kalau 2 petikan. Betul? Kalau 2 bahan. 2 bahan. Kalau 1 bahan, tak ada masalah lah. Biasa kita tengok je lah. Sama juga. Kalau dia 7 markah, maknanya 7 saja kesalahan dan pembetulan. Jadi berhati-hati ya calon. Berhati-hatilah, kita tak perlu kita nampak benda ni macam remeh, macam alah aku dah biasa dah buat kat sekolah. Jadi kena baca juga arahan soalan itu. Maksudnya apa-apa setiap soalan tu saya perhatikan tadi. Saya dengar maksudnya kena apa-apa kena baca arahan soalan. Mesti baca. Supaya tak terpesonglah calon betul-betul menjawab tugasannya apa. Okey. Baik, kita terus ke soalan sintaksis. Soalan sintaksis ni kebiasaannya setakat ni 6 markah lah. 6. Okey. Yang dah diuji tahun lepas ialah cakap ajuk, cakap pindah. Okey, baik. Tipsnya ialah soalan nombor 2 ni calon tak perlu menyalin kembali soalan. Okey. Hanya tulis jawapan yang betul dan tepat saja. Contoh ayat cakap ajuk, cakap pindah tahun lepas, calon hanya perlu menulis cakap pindah tersebut saja. Tak perlulah salin kembali. Soalan tu dah bagi cakap ajuk. Dia perlu kepada cakap pindah sahaja. Tak perlu salin soalan. Salin soalan tu pun sudah membuang masa calon. Sedangkan kita perlu banyak lagi soalan yang perlu dijawab. Contohnya dia garis kan? Dia garis maksudnya soalan yang telah bergaris. Bergaris itu dia suruh tukar maksudnya daripada ayat aktif kepada ayat pasif, ayat biasa kepada ayat sonsak. Maksudnya terus kepada nombor 1 apa jawapan dia, nombor 2 apa jawapan dia. Kalau salin pun tak menjadi kesalahan, tetapi merugikan masa calon. Okey. Baik, soalan yang terakhir, biasa soalan saya suruh morfologi. Morfologi ni arahannya kalau calon baca, baca petikan dengan teliti. Kemudian kenal pasti golongan kata, contoh kata kerja pasif, kemudian senaraikan golongan kata kerja tersebut dan bina ayat. Maksudnya kalau dia kata mula-mula 1, 2, 3 senaraikan dulu. Biasanya 4 ya Cikgu Wan kan? Bawah tu barulah dia membina ayat. Maksudnya kalau calon dia terus bina ayat dan perkataan tersebut, kata kerja pasif tadi digariskan Cikgu Wan macam mana? Yang tu memang tidak diberi markah lah. Sebab arahannya mesti senarai dulu. Jadi kita kena senaraikan dulu, baru kena akur kepada arahan. Maksudnya apa-apa mesti baca arahan soalan. Ingat ya calon tak boleh terus bina ayat kemudian garis dalam ayat tersebut. Memang tidak diberi markah lah teknik begitu. Kena akurlah, senarai, kemudian bina ayat. Kemudian bina ayat ni pula kadang-kadang ada perkataan yang calon susah nak bina ayat dalam bentuk ayat penyata. Betul. Kadang-kadang dia buat dalam tanda soal tu, ayat tanya. Kalau kita tak boleh bina dalam bentuk ayat penyata, kita boleh bina dalam bentuk cakap ajuk lah. Memang dibolehkan. Dengan syarat patuhlah kepada tanda baca cakap tanda baca ajuk. betul. Maksudnya pembuka kata, pengikat kata semua. Siapa yang bercakap kepada siapa, boleh. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Ingat kan menjadi kesalahan. Kadang-kadang calon takut kan. Dia ingat kalau buat ayat ini mesti ayat penyata yang lengkap. Ada sesetengah perkataan kita susah nak bina dia dalam bentuk ayat penyata. Jadi boleh sebenarnya calon boleh bina dalam bentuk cakap ajuk. Kalau biasanya soalan tu keluar dalam bentuk kata dasar. Kata dasar. Kan? Sebab dia meletak imbuhan. Kecenderungan untuk meletak imbuhan. Jadi bila perkara tu berlaku, calon boleh tekniknya ialah guna ayat cakap ajuk. Kita bina dalam bentuk cakap ajuk. Teknik ingat kadang-kadang kita terlepas pandang. Cikgu tak best lah tak tambah imbuhan, betul kan? Biasanya calon kita jumpa macam tu kan. Tambah imbuhan tu sudah menjadi kesalahan lah. Perkataan yang digunakan tu dah tak tepat lah. Baik, ayat yang macam mana yang tidak dapat markah? Ya, betul.
ayat yang dibina, satu, apabila tidak menepati maksud perkataan yang diberikan. Tidak, maksudnya tak ada maksud. Tak tepat penggunaannya dalam ayat yang kita bina. Okey, yang kedua, ayat yang tidak memberi maksud. Yang tak ada maksud pun calon tak akan dapat markah lah. Okey. Yang tidak memberi maksud, contohnya macam tak logik lah kot. Tak logik ataupun dia beri perkataan bina ayat tu dalam bentuk kata nama khas. Kata nama khas. Ataupun bina ayat dalam bentuk peribahasa. Tak sesuai lah di tak situ. Boleh lah. Okey, nak tanya juga Cikgu Wan. Kadang-kadang kelas yang lemah ini, kanak-kanak riang, okey, dia berapa patah Cikgu nak bina ayat tu Cikgu? Berapa patah minimumnya? Okey. Kita tak ada minimum dan maksimum bilangan patah perkataan dalam binaan ayat. Okey. Kita hanya akan tengok ayat itu mempunyai subjek dan predikat. Maksudnya dia mesti lengkap. Ayat tu dah ada subjek, ada predikat dan dia gramati menepati apa yang membezakan maksud perkataan yang kita pilih tadi tu sampai tak ada masalah. Sudah mencukupi. Kalau calon hanya berjaya bina 4 patah perkataan tapi maksudnya sampai, penggunaan perkataannya betul, calon dapat markah. Sebab kelas kanak-kanak rian ni akan tanya, Cikgu, berapa patah perkataan perlu kita setakat ini? Cuma kita nak calon SPM ni ayatnya biarlah matang. Betul. Menunjukkan binaan ayat yang berumur 17 tahun. Okey, biarlah matang sekurang-kurangnya. Kalau kita biasa ajar, sekurang-kurangnya 7 hingga 8 patah perkataan. Okey, 8 perkataan. Maksudnya tapi kalau tak boleh, subjek predikat sudah. Maksudnya kalau dia dah bina 5 pun tak ada masalah. Masih betul. Okey. Anak calon-calon SPM 2025, walaupun ayat awak pendek tapi boleh menyampaikan maksud, gramatis, ada subjek, ada predikat, insya-Allah awak akan dapat markah. Jangan risau, okey? Jangan risau. Kalau berlaku kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa pun, hanya 1 markah saja yang akan dipotong berdasarkan keseluruhan. Maksudnya keseluruhan soalan satu itu katakan dia dapat 8 markah, tapi ada 3 kesalahan ejaan. Okey. Markah yang dipotong hanyalah 1 saja. Dengar tak tu. perlu risau. Maksudnya banyak lagi markah kita dapat. Kita nak kata boleh buat kesalahan, tidak. Okey, maknanya calon masih dapat markah. Kita tak akan potong terlalu banyak markah di situ. Okey, 1 saja daripada jumlah markah calon. Okey. Ada satu lagi. Okey. Berdasarkan keseluruhan kertas 2, kertas 1, kertas 2 yang biasalah yang murid biasa lakukan. Antaranya ialah tidak menulis nombor soalan. Ada penekanan yang Cikgu Wan boleh berikan kepada kita semua. Tekniknya begini, sepatutnya buku jawapan calon 1 muka surat, 1 soalan je. Sebab tu kalau kita nak mula jawab soalan 9 pun kita tak ada masalah. Okey, sebab kita dah tulis nombor soalan dan kita peruntukkan 1 muka surat tu memang untuk satu soalan saja. Kita tak perlu gabung. Contoh soalan 2 tadi kan, pendek kan? Pendek betul. Biasanya soalan sintaksis jawapan dia pendek je. Biarkan. Okey, biarkan dia kosong macam tu. Bila kita nak masuk soalan penyuntingan, guna surat yang baru. Guna helaian yang baru. Jangan risau. Kadang-kadang murid calon ni dia risau. Banyaknya kosong kat bawah, dia macam risau. Tak apa. Calon-calon ni jangan risau bahagian tu. Itu bukan urusan anda semua. Dan juga jangan risau kalau kertas tidak mencukupi setakat ini. Sangat mencukupi. Kalau habis pun buku jawapan tu, calon boleh minta angkat tangan. Helaian tambahan. Tapi tak perlu risau sebenarnya. Betul. Okey. Bagaimana pula kalau berlaku kesalahan? Okey. Macam kita nak potong 1 muka surat. Okey. Katakan soalan penyuntingan tu tak naklah jawapan ni semua, kita nak buat muka surat baru. Helaian baru. Okey, potong saja. Okey, palangkan. Sekali palang pun sudah mencukupi. Okey, kemudian beralih kepada helaian yang baru. Jawablah seperti biasa. Maksudnya tak perlu risau benda yang remeh itu. Okey, calon terlalu risau tak cukup kertas ataupun risau terlalu banyak nanti kertas yang tidak digunakan. Tak perlu risau. Perkara-perkara itu sebenarnya calon tak perlu ada kerisauan. Sebab tak ada pemotongan markah pun kat situ. Cantik ke apa, cuma kita nak calon tu menulis dengan kemas. Okey. Supaya calon ada ruang yang cukup untuk buat
penambahan jawapan jika mereka ada masa semak balik jawapan. Kadang-kadang soalan kebat tertinggal, buat soalan lain kan. Betul, ada masa kita akan semak balik. Kita tiba-tiba datang ilham nak jawab semua soalan. Kita akan patah balik. Kalau nak jawab nombor 9 macam Cikgu Wan ajar tadi pun, sebenarnya dia dah boleh kira dah. 1, 2, 3 sampai tak ada masalah sebab terlalu mencukupi buku yang dibekalkan kepada calon-calon. Okey, kembali. Kemudian selanglah satu baris. Kalau macam soalan pemahaman, soalan 1 dan soalan 2 tu adalah senggangnya. Membezakan soalan lain pula kita nak jawab. Jangan kita longgokkan satu muka surat satu helaian tu, dia akan rapat-rapat, nampak tak kemas, dan kita risau satu je, takut pemeriksa terlepas. Dia ingat masih lagi soalan yang sama. Betul. Kadang-kadang dengan tulisan kita yang cantik itu, cantik yang begini ya. Jadi menyukarkanlah penandaan dibuat. Seelok-eloknya selanglah satu baris, senggangkan dia supaya kita tahu soalan lain pula untuk seterusnya. Sebab yang memeriksa ini adalah manusia. Bila manusia ni tengok tulisannya terlalu jelita, jadi kadang-kadang mempengaruhi juga. Jadi anak-anak emosi emosi. Jadi anak-anak tolong jaga ya. Baik, kertas 2. Kita dah selesai kertas 2, Cikgu Kertas Wan. Tarik nafas. Baik, kita akan teruskan dengan kertas 4. Sebab kertas 3 dah selesai dah. Kita harap markah yang terbaik lah calon-calon kita. Amin, insya-Allah. Rasanya untuk kertas 4. Untuk kertas 4 ni, perkara yang nak ditekankan ialah ejaan. Ejaan mesti betul dan tepat. Ada satu tahun tu kesalahan ejaannya ialah ungu. Tahun tu ramai yang eja unggu. Semua salah ya? Bukan semua salah lah. Majoriti. Mana yang eja unggu tu maka salah lah. Jadi nak diberi penekanan di sini, pertamanya ejaan mesti betul. Ejaan bulan. Kadang-kadang pihak lembaga peperiksaan dia macam sengaja kan nak uji calon-calon. Tahu tak ejaan bulan dalam bahasa Melayu? Contohnya March. Apa lagi? Mei. Sebab kita sentiasa didedahkan di kalender dalam bahasa Inggeris. Kebanyakan kalender kita adalah ejaan dalam bahasa Inggeris. Jadi calon dah terbiasa. Jadi perkara-perkara itu perlu diberi penekanan lah, ejaan mesti betul. Yang kedua, jawapan taklah ditulis berdasarkan apa yang kita dengar. Bukan apa yang kita tahu. Contohnya audio sebut 1 juta hari tu. 1 juta. Jadi calon mesti tulis 1 juta. Calon tak boleh tulis 1 sejuta. Kalau calon tulis 1 nombor juta dia eja. Terima. Sebab masih 1 juta. Tapi kalau calon eja sejuta, SEJUT. Sebab audio diperdengarkan 1 juta. Tapi ditulis ada calon tulis sejuta. Salah. Terimalah. Sebab audio tak sama dengan apa yang calon tulis, maka jawapan tu tak diterimalah. Jadi tulis apa yang kita dengar, jangan tulis apa yang kita tahu. Sama juga dengan simbol mata wang. Simbol mata wang kan. Kita tahu kalau soalan keluar dalam bentuk simbol mata wang, penulisan mata wangnya mestilah RM. Jadi calon tak perlulah nak eja ringgit Malaysia dalam perkataan yang penuh. Kalau dia sebut RM RM2, kita tulislah. Kalau dalam kertas jawapan tu dah ada simbol RM, calon hanya boleh tulis nombor 2 saja. Nombor angka dia je lah ya. Kalau tiada simbol mata wang, maka kita tahu itu ialah mata wang, kita tulislah RM2. Jadi tidak perlu kita eja. Tak perlu eja. Sama juga dengan berat, tinggi, dalam kg tu. Kilogram, sentimeter. Kalau calon tulis dalam bentuk sepatutnya audio kita dengar kilogram. Jadi kita tulislah kilogram. 61 kilogram. Tapi kalau tulis dalam bentuk simbol tak ada masalah. Sebab itu sebab dia dah diterima umum, orang faham kan dalam bentuk simbol. Cikgu Wan, cuba Cikgu Wan cerita pasal istilah
tanda right, tanda betul. Okey. Kalau soalan dalam bentuk kotak yang perlu ada simbol betul dan pangkah. Okey. Calon kena isi ke semua ruang yang ada. Okey, katakan jawapan yang pertama betul, jadi letak simbol betul. Jawapan yang kedua betul, letak simbol betul. Jawapan yang ketiga tu salah, jadi mesti ada simbol pangkah. Kalau calon tinggalkan ruangan itu kosong tanpa ada apa-apa simbol, kita akan anggap jawapan itu salah. Walaupun sebenarnya kotak tu salah. Jadi yang betulnya hanyalah 2. Maka calon tak akan dapat markah penuh lah. Maksudnya di mereka sini akan pun dapat juga, satu markah saja. Maksudnya di sini juga baca arahan soalan. Soalan kena baca betul-betul. Okey. Tadi Cikgu Wan kata tanda right dengan tanda pangkah. Simbol pangkah. Okey. Sesetengah soalan diperhatikan ada menulis menggunakan perkataan. Salah SALAH. Yang ni betul. Maksudnya dengan perkataan ejaan. Dengan ejaan bukan simbol. Tapi calon menanda jawapan betul simbol. Macam mana tu Cikgu Wan? Kita sebenarnya kena ajar calon kita akur kepada arahan. Sebab tu arahan kena baca. Di awal sebelum jawab soalan, sebenarnya calon diberi 1 minit untuk baca petikan yang akan diperdengarkan. Jadi semasa audio kata anda diberi 1 minit untuk baca petikan, sebenarnya baca daripada arahan soalan. Kalau soalan tu arahkan calon menulis dalam bentuk perkataan, calon mesti jawapan mesti dalam bentuk perkataan lah. Kalau dalam bentuk simbol lah. Itulah gunanya 1 minit untuk calon membaca arahan soalan dan juga soalan lah. Begitu sebelum juga diperdengarkan audio. Begitu juga dengan soalan ABC. Betul tak kan? Dalam arahan soalan bulatkan. Kalau dia tanda calon kita dia akan tanda tik saja. Itu menjadi kesalahan juga Cikgu Wan. Kalau dia tak menjadi kesalahan, masih diterima sebagai betul. Cuma kebiasaannya kalau untuk soalan objektif kita memang kena bulat. Bulat pada simbol A atau B atau C atau D tersebut. Sebab saya risau. Yang terutamanya kelas kanak-kanak riang, mereka hanya mendengar tik sahaja. Jadi anak-anak dengarlah. Kalau audio perdengarkan, bulatkan, maka ikutlah arahan. Baik, ada juga kalau bentuk objektif tu calon tanda di belakang. Belakang macam mana? Je. Tik di belakang ayat. Di simbol ABCD tu dia tak tanda. Simbolnya. Kita tak boleh beri markah. Maksudnya dekat ABCD kira salah. Sebab kita nak jawapan di bahagian ABCD. Walaupun yang ditanda hujung tu betul. Betul. Tapi tak ada lagi simbol. Dengar. Jadi objektif mesti bulat pada simbol ABCD tadi. Betul. Kadang-kadang benda-benda ni macam remeh. Dia dah jawab tapi sayangnya dia hilang markah. Sedangkan audio diperdengarkan 2 kali. Dengar ya anak-anak. Kali kedua tu adalah untuk kita buat semakan. Itulah masa yang ada sebenarnya kan. Suka cikgu ingatkan juga soalan yang dalam kotak tadi tu, soalan yang betul salah tu. Betul salah. Yang itu kalau kita perhatikan, soalan itu akan berada pada bahagian terakhir setiap petikan. Baik, dan jawapan yang perlu dijawab oleh calon sama ada betul atau salah itu sebenarnya dia perlu dianalisis dari awal petikan hingga akhir petikan dibaca. Untuk soalan betul salah tu, jawapannya tidak secara berturutan. Yang tu itu adalah bahagian yang paling susah dalam setiap petikan. Ada berapa petikan tu Cikgu Wan? 4 petikan. Maknanya setiap 4 petikan ni soalan terakhir dia mesti soalan betul salah dan jawapan dia perlu dianalisis dan didengar dari awal petikan hingga akhir. Maksudnya dia tak ada turutan. Calon-calon kita ni kena betul-betul fokus. Kena fokus. Jadi untuk ulangan kali kedua tu kena tengok balik, semak balik dari awal hingga akhir. Apakah jawapan yang betul, yang tepat. Dan masa yang diberikan tu sangat mencukupi. Kadang-kadang calon dah tertidur. Sebab dah terlebih masa. Dia ulang 2 kali tu sudah menyebabkan mereka mengantuk. Sempat ya. Sempat mereka tidur lagi ya Cikgu Wan ya. Jadi perkara lain yang penting ikutlah arahan soalan dan kertas 4 tu. Jangan tinggal tempat kosong. Yang penting kena jawab semua. Betul. Kita kena skor markah yang paling tinggi lah. Sebenarnya
Sebab kertas 4 ni pun membantu calon. Selain daripada kertas 3, kertas 4 juga sangat membantu calon untuk mendapat markah dan lulus, terutamanya kelas kanak-kanak riang ini. Kita nak calon-calon kita keluar daripada sekolah dengan membawa sijil SPM. Betul. Okay, sebenarnya tak susah, bahasa Melayu tak susah. Maksudnya nak lulus itu mudah. Cuma memerlukan keprihatinan, kesungguhan calon-calon kita lah. Maksudnya bila diperhatikan keseluruhannya, semua satu kena baca arahan soalan. Lepas tu di kertas 2 ni terlalu orang kata banyak sangat membantu calon untuk mendapat markah. Dan bila soalan menyalin semula tu, maksudnya pemindahan maklumat tadi, macam cikgu bagi tahu dengan cikgu Deja bagi tahu, pemindahan maklumat itu sangat membantu calon. Jadi kena berusaha, kena ada kesungguhan untuk mencipta sesuatu kejayaan, mestilah bermula dengan usaha. Betul. Seperti usaha tangga kejayaan. Baik. Ada lagi yang perlu kita kongsikan bersama dengan calon-calon kita? Banyak dah terkongsikan tu ya. Saya rasa kita dah kesuntukan masa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Wan Khadijah di atas kesudian hadir bersama kita pada pagi ini. Berkongsi serba sedikit sebagai persediaan untuk calon-calon SPM 2025 untuk menghadapi peperiksaan yang bakal tak lama lagi dah. Macam singkat kalau rasa dengan jari tu dah boleh dikira dengan jari. Lepas tu kepada yang mengharapkan nak lulus. Jadi tips-tips yang telah dikongsikan dengan Cikgu Wan itu tadi, percayalah anda mampu lulus. Nak bahasa Melayu memang boleh membantu anda lulus. Okey, insya-Allah. Kami bertiga doakan semoga apa yang dikongsi oleh Cikgu Wan, Cikgu Masrina dapat membantu. Perkongsian kita bertiga dapat membantu para calon terutamanya di daerah Gombak. Sama-sama kita doakan calon-calon kita yang terbaik lah. 2025 ni adalah yang terbaik untuk di daerah Gombak. Supaya boleh mencipta sejarah. Okey, betul. Okey, itu sajalah ya. Sebelum kita akhiri, tak lupa ucapan terima kasih kita ucapkan kepada PPD daerah Gombak di atas kesudian menjemput dan mengadakan program sebegini untuk memudahkan, menjadi pemudah cara lah sebenarnya. Julung kali diadakan untuk bahasa Melayu. Betul. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. Okey, insya-Allah tahun depan jemput lagi. Okey, insya-Allah. Terima kasih ya Cikgu Wan, Cikgu Masrina. Terima kasih semua. Okey, bye. Dah tak nak sebut PPD.